Hari ni orang Islam tak nampak pun macam orang Islam. Allahu Akbar. Kita ikut agama-agama lain. Auzubillah min zalik. Apa nak jadi ni? Ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Inilah dia. Bila kita anuti Islam yang dibera. Auzubillah min zalik. Kita ni bila kita anuti Islam ni, beriman kepada Allah, kita tak bolehlah nak ikut cara hidup kita. Kita tak bolehlah nak ikut cara orang kafara ni hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh. Ni Allahu Akbar, makan malam pakai cosplay apa semua, pakai, yalah, ikut orang Nasara ni pakai, kan? Allahu Akbar. Kita hari ni dah main-main dengan agama tu. Kita anggap benda tu tak apalah, kan? Tak apa, pakai cosplay je pun, yang penting baca doa, doa makan, doa selamat, buat makan malam, dinner. Tak apa benda tu. Kita okey dengan perkara yang macam ni. Kita rasa terhibur. Sebab apa? Sebab minda kita ni hari ni terlalu ikut cara mereka, yang ini Yahud dan Nasara. Sedangkan Islam ni tak sama pun dengan agama-agama lain. Berbeza. Islam ni bukannya agama ritual, bukannya sekadar kita solat, puasa, bayar zakat, lepas tu haji. Bukan tu saja. Sebenarnya Islam ni adalah cara hidup lah. Cara hidup. Allahu Akbar. Cara hidup kita ni adakah kita hanya sekadar solat? Kan kehidupan kita ni hanya ikut bila Islam kita kata, Islam ni hanya sekadar solat, puasa, macam tu saja. Hakikatnya cara hidup kita tu lah tak bolehlah nak ikut cara orang Yahud dan Nasara tu. Kita ni nak mengangkat Allah ke? Nak mengangkat hawa nafsu kita ni, nak mengangkat diri? Kita ni dah, Allahu Akbar, dah terikut sangat ni dengan cara Yahud dan Nasara ni hidup di atas muka bumi Allah ni. Kita tak bolehlah nak ikut hawa nafsu tu. Ara'aita man ittakhadha ilahu hawa, nampakkah wahai Muhammad keburukan orang yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhan, sembah lagi ditaati. Takkanlah kehidupan kita ni kita nak ikut hawa nafsu, sedangkan kita dah berikrar dah dengan Allah tu. Kita dah janji dengan Allah syahadah tu, kan? Malah bukan syahadah saja, doa iftitah pun kita dah kata dah, kita dah iakan, kan? Dalam solat tu pun, kan, kita dah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Takkanlah kita nak ingkar pula. Takkan kita nak jadi munafik. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Hakikatnya macam tu lah. Memang kita ni hakikatnya munafik. Allahu Akbar. Kita kata kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tindakan kita tak menzahirkan pun. Bukannya kita nak salahkan siapa-siapa, kita nak kata kita betul atau salah. Tapi nak kita sama-sama fikir, adakah Islam kita hari ni anuti seperti mana yang baginda Nabi SAW bawa, ataupun dah jauh sah? Kita hari ni ialah terkesan dengan orang cara Yahud dan Nasara ni, kan, hidup di atas muka bumi ni. Yahud dan Nasara ni nak hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni, nak berfoya-foya, suka-suka, kan? Sebab tu lah mereka ni nak jadikan dunia ni sebagai syurga, kan? Bebas macam-macam lah, free. Bukan percuma ya, maksudnya bebas. Kita bebas, freedom of speech, freedom of macam-macam lah.
bebas, pergaulan bebas macam-macam. Kita boleh je buat apa yang kita suka, tak perlulah nak laksanakan undang-undang Allah ni. Tak perlulah nak ikut taat pada Allah ni, sebab Allah ni kan, kita bila orang Yahud dan Nasara ni, orang kafara ni hidup ni, Allah ni hanya, na'udzubillah min zalik, janganlah kita jadi macam tu. Allah ni hanya sekadar Tuhan yang mencipta aja. Allahu Akbar. Takkan kita nak percaya macam tu? Takkanlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita percaya hanya Allah aja yang mencipta kita, yang memberi rezeki tu bukan, yang mentadbir alam ni bukan. Kita sendiri yang mentadbir alam ni. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Hakikatnya kita ni hidup di atas muka bumi Allah ni bukannya nak tunjuk kita ni megah ke apa. Kita nak angkat Allah tu lah yang tertinggi. Sebab tu lah bila azan tu kan kita lalukan apa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi kita hari ni nak mengangkat diri kita, kan, nak menyatakan akulah hebat, aku buat macam ni, mesti orang puji, kita nak kepujian. Sedangkan kepujian itu milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukannya kita ni layak dipuji. Kan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, surah Al-Fatihah tu. Bukannya kita nak puji diri kita ni bagus ataupun kita ni baik ataupun tidak. Kan? Kita nak puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu lah. Dan dalam surah Al-Fatihah juga kita minta dengan Allah tunjuk jalan yang lurus. Lepas tu kita tak nak ikut dengan cara kan mereka yang dimurkai, dan bukan juga jalan mereka yang sesat. Kita tak nak kan. Ni tapi Allahu Akbar, kita ikut mereka. Adakah kita ni tak faham? Itu sebabnya kita hari ni baca Al-Fatihah, kan, baca Al-Quran, tapi tak faham maksud dia. Kita baca sekadar baca aja dan tak cuba untuk memahami. Hakikatnya kita cubalah fahami. Kan, walaupun kita ni bukanlah nak kata kita ni pandai bahasa Arab ke apa ke, tapi kita cuba. Sebab itulah Al-Quran ni adalah petunjuk bagi orang yang hendak bertakwa. Jika kita hendak bertakwa kepada Allah, insya-Allah Allah akan bagi petunjuk. Yang mana satu juga benar, yang mana satu juga yang salah. Yang batil dan yang hak. Furqan tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bagi dekat kita. Dia boleh membezakan yang mana satu yang benar, yang mana satu yang salah. Hari ni kita campur aduk kan. Sebab itulah kita tak nampak mana satu yang betul, mana satu yang salah. Kan, kita nampak benda ni okey lah, tak apalah. Kan, sambut birthday okey. Makan dinner lepas tu pakai cosplay macam tu tak apa. Hakikatnya kita ni tak boleh nak ikut cara Yahud dan Nasara. Macam mana kita nak dapat bantuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Kita hari ni dah ikut cara hidup mereka. Sebab itulah kita tengok saudara-saudara kita di sana tu macam mana? Allahu Akbar. Sebab kita hari ni ikut cara mereka. Macam mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bantu? Macam mana nak ada bantuan Allah? Sebab kita ni dah Allahu Akbar, ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kata kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi hakikatnya mulut saja. Kan, tindakan kita ni tak buat pun. Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Jadi kita kena lihatlah, betulkah kehidupan kita hari ni mentaati Allah ataupun mentaati hawa nafsu kita. Setiap tindakan kita tu perlulah mendahului Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh nak ikut hawa nafsu. Memanglah hawa nafsu ni kalau kita ikut memang seronok, tapi seronok dekat dunia saja. Dekat akhirat merana. Na'udzubillah min zalik. Fikir-fikirkanlah dan selamat beramal, insya-Allah.